Selamat datang ke pelajaran datang belajar bersama saya untuk Kejadian bab 1 hingga 3. Ketiga-tiga bab ini adalah asas kepada keseluruhan Perjanjian Lama dan keseluruhan kisah rancangan Tuhan untuk anak-anaknya. Semasa kita bergerak melalui mereka, kita akan melihat bagaimana Tuhan mencipta dunia dengan ketertiban dan tujuan, bagaimana Dia membentuk manusia dengan kasih dan niat, dan bagaimana kejatuhan membuka jalan untuk pertumbuhan, agensi, dan akhirnya penebusan melalui Yesus Kristus. Dalam Kejadian bab 1, kita melihat Tuhan yang mencipta dengan bercakap. Dalam ayat 1, Dia membentuk langit dan bumi. Dalam ayat 3, Dia membawa cahaya ke dalam kegelapan. Sepanjang bab Dia membahagikan, mengatur, menamakan, memberkati, dan mengisi ciptaan dengan kehidupan. Ini mengajar kita bahawa Tuhan adalah Tuhan yang teratur, tujuan, dan kebaikan. Setiap langkah disengajakan. Setiap hari berakhir dengan kata-kata, ia bagus. Tuhan tidak membuat kesilapan, Dia membuat mukjizat. Dalam Kejadian bab 2, cerita itu mengezum masuk. Daripada melihat penciptaan dari atas, kita berdiri di sebelah Tuhan ketika Dia membentuk manusia daripada debu dalam ayat 7 dan menghembuskan kehidupan kepadanya. Kita melihat Taman Eden, kaya dengan keindahan dan kelimpahan. Kita melihat Adam diberi kerja, tujuan, dan perintah. Dan kemudian Tuhan mengisytiharkan dalam ayat 18, tidak baik bagi manusia untuk bersendirian. Dia mencipta Hawa sebagai pasangan yang sempurna, sama, ilahi, dan penting. Bab ini mengajar nilai hubungan, perpaduan, perkahwinan, dan identiti ketuhanan. Kemudian dalam Kejadian bab 3, cerita berubah. Ular menggoda Hawa dengan separuh kebenaran dan kekeliruan. Adam dan Hawa mengambil bahagian dalam buah itu, dan mata mereka terbuka. Mereka mengalami rasa malu, ketakutan, dan bersembunyi. Tetapi walaupun pada masa ini, Tuhan datang mencari mereka dalam ayat 9, bertanya, "Di mana engkau?" Dia mengajar, membetulkan, menerangkan akibat, dan kemudian, yang paling penting, memberikan janji pertama tentang seorang juru selamat dalam ayat 15. Dan dalam ayat 21, Dia memakaikan Adam dan Hawa dengan kot kulit, melambangkan pengorbanan dan belas kasihan ilahi. Bab-bab ini mengajar kita bahawa Tuhan adalah pencipta ketenteraman dan kebaikan. Identiti kita datang daripadanya. Agensi adalah suci. Pilihan mempunyai akibat. Dan Yesus Kristus adalah sebahagian daripada rancangan dari awal lagi semasa kita mengkaji Kejadian 1-3 hari ini, cari corak, janji, dan jemputan. Anda akan melihat Tuhan yang mencipta, mengasihi, mengajar, dan menebus. Dalam Kejadian bab 1, ayat 1 hingga 5, kita menyaksikan permulaan kerja penciptaan Tuhan. Ayat-ayat itu berbunyi, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Sebelum apa-apa terbentuk, Kitab Suci memberitahu kita dalam ayat 2 bahawa bumi tidak berbentuk, dan kosong, dan kegelapan ada di muka yang dalam. Tiada apa-apa yang dianjurkan. Tiada apa-apa yang dibentuk. Segala-galanya menunggu suara Tuhan. Kemudian datang baris yang indah, dan roh Tuhan bergerak di atas permukaan air. Idea Ibrani adalah seperti angin lembut yang bertiup, atau ibu burung yang berlegar di atas sarangnya. Tuhan menyediakan dunia dengan berhati-hati dan bertujuan. Ini memberitahu kita sesuatu yang penting, walaupun kehidupan kita sendiri terasa seperti tanpa bentuk dan kosong, roh masih bergerak. Tuhan menyediakan kita lama sebelum kita melihat hasilnya. Dalam Kejadian bab 1, ayat 3, Tuhan berfirman, "Biarlah ada terang." Dan serta-merta, ada cahaya. Cahaya belum datang dari matahari lagi, itu muncul kemudian dalam bab itu. Cahaya ini ialah kehadiran, kuasa, dan susunan Tuhan memasuki ciptaan. Tuhan menunjukkan bahawa pemberian pertamanya kepada dunia ialah kejelasan, kebenaran, kemesraan, dan penglihatan. Dalam ayat 4, Tuhan melihat cahaya, bahawa ia baik. Tuhan sentiasa mengiktiraf kebaikan, walaupun kita bergelut untuk melihatnya dalam diri kita sendiri. Kemudian Dia memisahkan cahaya daripada kegelapan. Tindakan ini mengajar corak, Tuhan memisahkan, mengatur, dan mencipta sempadan yang memberkati. Dalam ayat 5,
Tuhan menamakan cahaya siang dan kegelapan malam, dan kita melihat hari pertama penciptaan selesai, petang dan pagi adalah hari pertama. 5 ayat ini mengajar kebenaran yang mendalam dengan cara yang boleh dirasakan oleh kanak-kanak. Tuhan membawa cahaya ke dalam kegelapan. Tuhan membawa ketenteraman ke dalam kekacauan. Tuhan memulakan kerjanya dengan kebaikan. Kita boleh bertanya kepada diri sendiri, bilakah saya merasakan Tuhan membawa cahaya ke dalam detik-detik gelap saya? Apakah bahagian tanpa bentuk dalam hidup saya yang memerlukan suara Tuhan hari ini? Bagaimanakah saya boleh mengalu-alukan rohnya untuk bergerak ke atas hati saya sendiri? Kejadian bermula bukan dengan ketakutan, tetapi dengan harapan cahaya menembusi kegelapan melalui kuasa firman Tuhan. Dalam Kejadian bab 1, ayat 6 hingga 13, kita menyaksikan penciptaan berterusan apabila Tuhan membawa ketenteraman dan keindahan ke bumi. Dalam ayat 6, Tuhan berkata, biarlah ada cakrawala di tengah-tengah air, dan biarlah ia membelah air daripada air. Perkataan cakrawala merujuk kepada langit atau atmosfera. Tuhan memisahkan perairan di atas awan dan kelembapan daripada perairan di bawah lautan dan laut. Dia membentuk persekitaran di mana kehidupan akhirnya boleh berkembang maju. Dalam ayat 7, Tuhan membahagikan air, menetapkan sempadan. Kemudian dalam ayat 8, Tuhan memanggil cakrawala syurga bukan syurga cakrawala, tetapi langit. Ini melengkapkan hari kedua. Ayat-ayat ini mengingatkan kita bahawa Tuhan percaya pada sempadan. Memisahkan ini daripada itu adalah sebahagian daripada penciptaan. Dalam kehidupan kita, menetapkan sempadan sering memberi kita ruang untuk berkembang secara rohani dan emosi. Dalam Kejadian bab 1, ayat 9, Tuhan mengumpulkan air bersama-sama supaya tanah kering boleh muncul. Dia menamakan tanah kering bumi dan perairan yang berkumpul laut. Kita melihat lagi coraknya, Tuhan menamakan sesuatu. Penamaan adalah identiti. Apabila Tuhan menamakan kita melalui perjanjian, Dia memberi kita tujuan dan kepunyaan. Kemudian dalam ayat 11, Tuhan memerintahkan bumi untuk menghasilkan rumput, tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan benih, dan pokok-pokok buah-buahan yang menghasilkan buah mengikut jenisnya. Ini adalah kali pertama penciptaan menjadi berdikari. Tumbuhan menghasilkan benih, benih menghasilkan lebih banyak tumbuhan. Tuhan membina keupayaan untuk berkembang dan membiak ke dalam ciptaan itu sendiri. Ini bermakna Tuhan bukan sahaja menyediakan berkat, Dia membina sistem yang terus memberkati. Dalam ayat 12, segala-galanya berlaku tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Bumi menghasilkan kehidupan. Dan sekali lagi Tuhan melihat bahawa ia baik. Kebaikan adalah sebahagian daripada rancangan Tuhan, bukan kemalangan. Bahagian ini berakhir dengan ayat 13, menandakan hari ketiga. Ayat-ayat ini mengajar kita. Tuhan mengatur sebelum Dia mengisi. Tuhan menetapkan sempadan yang mewujudkan keselamatan. Pertumbuhan adalah sebahagian daripada rancangannya dari awal. Kita boleh bertanya, apakah bahagian hidup saya yang perlu diatur sebelum Tuhan boleh mengembangkan sesuatu yang baru? Di manakah saya boleh menetapkan sempadan yang membawa keamanan? Bagaimanakah saya boleh mempercayai corak perkembangan Tuhan yang perlahan dan mantap? Kejadian menunjukkan bahawa Tuhan mengambil masa untuk menyediakan ruang sebelum Dia mengisinya dengan berkat. Dalam Kejadian bab 1, ayat 14 hingga 31, penciptaan dipercepatkan. Dalam ayat 14, Tuhan meletakkan cahaya di cakrawala matahari, bulan, dan bintang untuk memisahkan siang daripada malam. Lampu ini menjadi tanda untuk musim, hari dan tahun. Tuhan mencipta dunia di mana masa mempunyai struktur. Musim mengingatkan kita bahawa perubahan adalah sebahagian daripada rancangannya, bukan kegagalan di dalamnya. Dalam ayat 20 dan 21, Tuhan memenuhi lautan dengan ikan dan langit dengan burung. Dia memberkati mereka, berkata, beranak-anak, dan berbiaklah. Tuhan memperkenalkan kelimpahan, bukan kekurangan. Dia gembira dengan kehidupan yang memenuhi dunia. Dalam ayat 24 dan 25, Tuhan mencipta haiwan lembu, makhluk menjalar, dan binatang di bumi. Masing-masing dicipta mengikut jenisnya.
Segala-galanya disengajakan. Tiada apa-apa yang tidak disengajakan. Penciptaan diperintahkan, dianjurkan, dan diberkati. Kemudian datang klimaks dalam Kejadian bab 1, ayat 26. Tuhan berkata, "Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar kita, menurut rupa kita." Manusia bukan kemalangan alam semula jadi, mereka adalah cerminan Tuhan. Kita diciptakan dengan kapasiti untuk kasih, agensi, akal, pengawasan, dan potensi kekal. Dalam ayat 27, Tuhan menciptakan lelaki dan perempuan mengikut gambarnya. Kedua-duanya sama-sama ilahi, sama nilainya, dan penting kepada rancangannya. Dalam ayat 28, Tuhan memberi mereka perintah yang juga merupakan berkat, beranak-anak, dan berbiak, penuhilah bumi, dan kuasai. Dominion tidak bermaksud penguasaan, ia bermaksud pengawasan yang bertanggungjawab. Menjaga ciptaan adalah sebahagian daripada ibadah. Tuhan kemudian menyediakan makanan untuk manusia dan haiwan dalam ayat 29 dan 30. Bab ini berakhir dengan ayat 31 dengan ringkasan yang indah, dan Tuhan melihat segala sesuatu yang telah dibuatnya, dan, lihatlah, ia sangat baik. Tidak kebanyakannya baik. Tidak cukup baik. Sangat bagus. Penciptaan mencerminkan watak penciptanya. Kita boleh bertanya, apakah maksud dijadikan menurut gambar Tuhan? Bagaimanakah saya boleh menunjukkan pengawasan untuk kurniaan yang Tuhan amanahkan kepada saya? Bagaimanakah saya boleh mengakui bahawa Tuhan melihat kebaikan dalam diri saya walaupun saya bergelut untuk melihatnya? Kejadian 1 berakhir dengan ketertiban, keindahan, dan tujuan ilahi menetapkan pentas untuk kisah peribadi Kejadian bab 2. Dalam Kejadian bab 2, ayat 1 hingga 3, penciptaan mencapai akhir sucinya. Selepas 6 hari membentuk dan memenuhi dunia, ayat 1 mengisytiharkan bahawa langit dan bumi telah selesai, dan semua tentera mereka. Semua yang Tuhan mahu cipta untuk permulaan bumi telah lengkap. Tiada apa-apa yang hilang. Tiada apa-apa yang memerlukan tambahan. Tuhan menunjukkan kepada kita model menyelesaikan kerja dengan tujuan. Dalam Kejadian 2 ayat 2, kita membaca bahawa pada hari ketujuh Tuhan menamatkan pekerjaannya dan berehat. Tuhan tidak berehat kerana dia letih, dia berehat untuk mengajar. Perkataan Ibrani untuk berehat, Syabat, bermaksud berhenti, berhenti, berhenti sebentar. Tuhan mengajar bahawa rehat adalah suci. Rehat adalah ilahi. Rehat adalah sebahagian daripada penciptaan itu sendiri. Kemudian ayat 3 memberitahu kita bahawa Tuhan memberkati hari ketujuh dan menguduskannya. Dia membezakannya daripada hari-hari lain. Ini adalah kali pertama dalam kitab suci bahawa Tuhan memberkati jangka masa, bukan seseorang, bukan makhluk, bukan tempat, tetapi sehari. Ini bermakna rehat bukan pilihan. Ia dibina ke dalam irama syurga. Ayat-ayat ini juga menunjukkan kepada kita watak Tuhan. Dia bukan sahaja seorang pencipta tetapi juga seorang guru. Dia bukan sahaja memerintahkan kita untuk beribadat, dia menunjukkan coraknya. Dia bukan sahaja memberitahu kita untuk berhenti sebentar, dia berhenti sebentar terlebih dahulu. Bagi kanak-kanak, ini mengajar bahawa detik-detik tenang penting. Bagi orang dewasa, ia mengingatkan kita bahawa kita tidak pernah dimaksudkan untuk berlari tanpa henti. Perhentian Tuhan juga melambangkan penyelesaian. Hari ketujuh bukan sekadar penghujung penciptaan, ia adalah mahkota penciptaan. Tanpa rehat, penciptaan tidak akan lengkap. Rehat bukanlah ketiadaan kerja, ia adalah perayaan kerja yang telah siap. Petikan pendek ini mengundang soalan yang mendalam. Bagaimanakah saya boleh menjadikan rehat sebahagian daripada pemuridan saya? Adakah saya memberi ruang kepada Tuhan untuk bercakap dengan saya dalam kesunyian? Bagaimanakah keluarga saya boleh menganggap hari Sabat sebagai hari yang diberkati dan dikuduskan? Hari ketujuh mengajar bahawa Tuhan menghargai kedamaian, keseimbangan, dan jeda suci. Dia menjemput kita untuk mengikut teladannya. Dalam Kejadian bab 2, ayat 4 hingga 17, kita mengezum masuk pada penciptaan manusia. Bab 1 menunjukkan gambaran besar, bab 2 menjemput kita dekat, membolehkan kita melihat tangan Tuhan, nafas Tuhan, dan hati Tuhan.
Dalam ayat 7, kita membaca salah satu tindakan yang paling lembut dalam kitab suci. Tuhan Allah membentuk manusia daripada debu tanah. Terbentuk, tidak dituturkan menjadi wujud. Tuhan membentuk Adam secara peribadi. Kemudian menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya, dan manusia menjadi jiwa yang hidup. Hanya manusia yang menerima nafas Tuhan dengan cara ini. Ini menunjukkan potensi ketuhanan kita dan hubungan intim kita dengannya. Dalam ayat 8 dan 9, Tuhan menanam sebuah taman ke timur di Eden dan meletakkan Adam di sana. Eden dipenuhi dengan keindahan dan tujuan. Pokok kehidupan tumbuh di taman, mewakili kehidupan kekal, dan pokok pengetahuan tentang kebaikan dan kejahatan berdiri di tengah, mewakili agensi dan accountability. Ayat 10 hingga 14 menggambarkan sungai yang mengalir dari Eden, melambangkan kehidupan yang tersebar keluar. Semua yang Tuhan ciptakan adalah banyak dan baik, dan bertujuan untuk memberkati. Dalam ayat 15, Tuhan memberi Adam kerja, untuk berpakaian dan memelihara taman. Kerja bukan hukuman, ia adalah sebahagian daripada rancangan Tuhan. Tanggungjawab yang produktif dan bermakna menguatkan jiwa. Kemudian datang perintah penting dalam ayat 17. Tuhan memberitahu Adam bahawa dia boleh makan dengan bebas daripada setiap pokok kecuali pokok pengetahuan yang baik dan yang jahat. Perintah ini tidak menyekat tetapi melindungi. Tuhan mengajar Adam ketaatan, pilihan, kepercayaan, dan pengawasan. Ayat-ayat ini mengajar kita. Tuhan membentuk setiap daripada kita dengan berhati-hati. Tuhan memberi kita tempat tujuan untuk berkembang. Agensi adalah suci, tetapi ia datang dengan akibat. Kerja adalah suci. Ketaatan melindungi. Kita boleh bertanya, bahagian Eden manakah yang Tuhan minta saya berpakaian dan simpan? Bagaimanakah saya boleh menggunakan agensi saya dengan kebijaksanaan? Di manakah Tuhan meletakkan peluang untuk saya berkembang? Dalam Kejadian bab 2, ayat 18 hingga 25, Tuhan memperkenalkan salah satu hadiah terbesar dalam penciptaan, persahabatan. Dalam ayat 18, Tuhan berkata, tidak baik lelaki itu bersendirian. Ini adalah tidak baik pertama dalam kitab suci. Segala-galanya dalam penciptaan diisytiharkan baik atau sangat baik, sehingga kesunyian muncul. Tuhan tidak mahu mana-mana anak-anaknya menempuh kehidupan bersendirian. Jadi dalam ayat 18, Dia berkata dia akan menjadikan penolong yang sesuai untuknya. Frase ini bermaksud seseorang yang sama, sepadan, saling melengkapi, seseorang yang berdiri bersemuka, bukan di atas atau di bawah. Sebelum mencipta Hawa, dalam ayat 19 dan 20, Tuhan menyuruh Adam menamakan haiwan itu. Ini menunjukkan bahawa tiada seorang pun daripada mereka adalah teman yang sesuai untuknya. Adam menyedari keperluannya, menyediakan hatinya untuk menerima Hawa dengan rasa syukur. Dalam ayat 21, Tuhan menyebabkan tidur nyenyak ke atas Adam dan membentuk Hawa dari salah satu tulang rusuknya. Secara simbolik, tulang rusuk adalah dari sisi mengajar kesaksamaan bukan dari kepalanya untuk memerintahnya, atau kakinya untuk dipijak, tetapi di sisinya untuk berjalan bersamanya. Dalam ayat 22, Tuhan membawa Hawa kepada Adam. Bahasa ini mencerminkan seorang bapa yang memperolehi pengantin perempuan. Adam bersukacita dalam ayat 23, ini sekarang adalah tulang-tulangku, dan daging-dagingku. Dia mengiktirafnya sebagai sama, ilahi, dan penting. Kemudian ayat 24 menetapkan perkahwinan, seorang lelaki meninggalkan bapa dan ibu, berpaut kepada isterinya, dan mereka menjadi satu daging. Ini adalah corak Tuhan, perpaduan, perkongsian, perjanjian, dan kasih. Ayat 25 mengakhiri bab dengan tidak bersalah, Adam dan Hawa telanjang dan tidak malu. Mereka berdiri di hadapan satu sama lain tanpa rasa takut, dosa, atau halangan. Ayat-ayat ini mengajar kesaksamaan dalam reka bentuk ilahi. Perkahwinan sebagai perkongsian perjanjian. Persahabatan sebagai sebahagian daripada rancangan Tuhan. Suami dan isteri berjalan bersebelahan. Kita boleh bertanya, bagaimanakah saya boleh mengukuhkan perpaduan dalam hubungan saya? Bagaimanakah saya boleh menghormati nilai ilahi orang lain?
Apakah maksud satu daging dalam komitmen rohani saya? Dalam Kejadian bab 3, ayat 1 hingga 7, cerita bertukar. Ular muncul dalam ayat 1, digambarkan sebagai halus, licik, meyakinkan. Dia mendekati Hawa dengan soalan, adakah Tuhan telah berfirman, janganlah kamu makan daripada setiap pokok di taman itu? Ular itu memutarbelitkan firman Tuhan, menanam kekeliruan. Dalam ayat 2 dan 3, Hawa menjawab dengan jujur, menerangkan perintah Tuhan dan akibat kematian. Tetapi dalam ayat 4, ular itu berbohong, kamu pasti tidak akan mati. Syaitan sentiasa bermula dengan bercanggah dengan Tuhan. Kemudian, dalam ayat 5, dia menambah separuh kebenaran, memberitahu Hawa bahawa makan buah itu akan membuka mata mereka dan menjadikan mereka seperti Tuhan. Keinginan untuk berkembang adalah baik, tetapi syaitan menolaknya dengan cara yang salah, pada masa yang salah, dan dengan cara yang salah. Dalam ayat 6, Hawa melihat buahnya secara berbeza, menyenangkan, diingini, dan sesuatu untuk menjadikan seseorang bijaksana. Dia makan dan Adam makan bersamanya. Pilihan memasuki cerita. Agensi mereka bukan kemalangan, ia adalah pusat kepada rancangan Tuhan. Dalam ayat 7, mata mereka dibuka, dan mereka menyedari ketelanjangan mereka. Tidak bersalah telah hilang. Mereka membuat apron daun ara, cuba menutup diri mereka. Ini melambangkan bagaimana kita sering cuba menyembunyikan kesilapan kita daripada meminta bantuan Tuhan. Ayat-ayat ini menunjukkan godaan sering bermula dengan kekeliruan. Syaitan menggunakan separuh kebenaran untuk menolak ketidaktaatan. Agensi adalah penting untuk pertumbuhan, walaupun ia membawa kepada pilihan yang sukar. Dosa menimbulkan rasa malu, pemisahan, dan persembunyian. Kita boleh bertanya, apakah suara dalam hidup saya yang memutarbelitkan kebenaran? Bagaimanakah saya boleh mengenali separuh kebenaran? Apabila saya gagal, adakah saya bersembunyi daripada Tuhan atau berpaling kepadanya? Dalam Kejadian bab 3, ayat 8 hingga 19, kita melihat Tuhan sebagai Bapa memanggil, mengajar, dan membimbing walaupun di tengah-tengah dosa dan akibatnya. Dalam ayat 8, Adam dan Hawa bersembunyi ketika Tuhan berjalan di taman. Dalam ayat 9, Tuhan memanggil, di mana engkau? Dia sudah tahu di mana mereka berada. Dia menjemput mereka untuk keluar dari persembunyian dan menjadi jujur. Adam menjawab dalam ayat 10 bahawa dia takut. Ketakutan adalah buah pertama dosa. Dalam ayat 11, Tuhan dengan lembut bertanya, adakah engkau makan daripada pokok itu? Dia memberi Adam peluang untuk bercakap benar. Tetapi dalam ayat 12, Adam menyalahkan Hawa, dan bahkan seolah-olah menyalahkan Tuhan, wanita yang engkau berikan kepadaku. Hawa, dalam ayat 13, mengakui ular itu menipunya. Tuhan kemudian menerangkan akibat bukan hukuman. Dalam ayat 14 dan 15, ular itu dikutuk, dan Tuhan bernubuat bahawa benih wanita itu akan menghancurkan kepalanya. Ini adalah janji pertama seorang penyelamat tepat pada saat kejatuhan. Dalam ayat 16, akibat Hawa termasuk kesedihan dan kesukaran, tetapi juga peranan utama keibuan dan perkongsian. Dalam ayat 17 hingga 19, Adam akan menghadapi kerja keras, duri, peluh, dan kematian. Ini bukan hukuman, ia adalah keadaan dunia fana di mana pertumbuhan adalah mungkin. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita, Tuhan memanggil kita apabila kita bersembunyi. Kejujuran penting. Menyalahkan tidak sembuh. Akibat mengajar. Keselamatan melalui Kristus dijanjikan dari awal. Kita boleh bertanya, apabila Tuhan memanggil di mana engkau, bagaimana saya menjawab? Adakah saya menyalahkan orang lain, atau bercakap benar? Bagaimanakah saya boleh melihat akibat sebagai guru dan bukannya hukuman?
Dalam Kejadian bab 3, ayat 20 hingga 24, kisah kejatuhan berakhir dengan harapan. Dalam ayat 20, Adam menamakan isterinya Hawa, yang bermaksud ibu kepada semua yang hidup. Walaupun dalam masa kehilangan, Adam memilih iman, dia melihat kehidupan di hadapan. Dalam ayat 21, Tuhan membuat jubah kulit dan pakaian Adam dan Hawa. Ini adalah simbol yang kuat. Daun ara adalah percubaan mereka untuk menutupi dosa. Kod kulit memerlukan pengorbanan, menunjuk ke arah pengorbanan masa depan Yesus Kristus. Tuhan sendiri menyediakan penutup. Rahmat bermula di sini. Dalam ayat 22 dan 23, Tuhan menjelaskan bahawa Adam dan Hawa tidak boleh tinggal di Eden dan mengambil bahagian dalam pokok kehidupan semasa dalam keadaan jatuh. Jadi dia menghantar mereka keluar bukan dalam kemarahan tetapi dalam perlindungan. Kematian kini menjadi bilik darjah mereka. Dalam ayat 24, Tuhan meletakkan kerup dan pedang yang menyala untuk menjaga pokok kehidupan. Jalan pulang tidak ditutup selama-lamanya, ia dipelihara sehingga Kristus membukanya melalui penebusan dan kebangkitannya. Ayat-ayat ini mengajar Tuhan melindungi kita dalam kelemahan kita. Mata pengorbanan kepada Kristus. Meninggalkan Eden adalah perlu untuk pertumbuhan. Rancangan Tuhan mempunyai harapan yang terbina dalam setiap langkah. Kita boleh bertanya, bagaimanakah Tuhan menutupi saya dengan belas kasihan? Bagaimanakah saya boleh berjalan ke hadapan dalam iman seperti Adam dan Hawa? Adakah saya melihat kejatuhan sebagai sebahagian daripada rancangan kasih sayang Tuhan? Kejadian 3 berakhir bukan dengan keputusasaan, tetapi dengan permulaan penebusan.